Saya Muhammad Aiman Azmi bin Muhammad Anwar dan saya asal daripada Johor. Dan main event saya adalah 400 meter hurdles and side event is 400 meter. So untuk perancangan saya selepas Super Series pertama pada masa tu, saya dan coach telah buat planning untuk membuat timing di game yang akan datang, iaitu di Perak nanti di Bagan Serai pada 31 Jun dan pada 31 Jun ini. Dan kami membuat planning untuk target acara 400 meter lari berpagar lah, untuk target new personal best. Di Stadium Merdeka masa tu saya telah memperbarui rekod peribadi, iaitu 52.73 saat. Dan kita tengoklah macam mana nanti di Stadium Bagan Serai Perak. Tahun ini merupakan tahun kedua saya bertempat di Stadium di Bukit Jalil. So saya mula bertapak di sini sejak tahun lepas, sejak saya join Pra University di Sekolah Bukit Jalil. Matlamat terbesar saya pada tahun ni, of course, SEA Games yang akan diadakan di Bangkok nanti. Itu merupakan satu target besar yang saya tengah planning and tengah target untuk dapatkan lah, insyaAllah. Tak silap saya, untuk acara 400 meter lari berpagar, qualify timing dia lah 50.7 and right now saya baru buat 52.7. So there's still lot of room for improvement untuk saya untuk baiki. Ya 2 second kan, so kita tengok macam mana dapat ke tak. Dengan baki beberapa bulan yang tinggal ni, saya akan keep on training, keep consistent and of course hard work and training smart. Satu benda yang selalu saya pegang dalam diri saya ialah saya jaga mental saya lah. Sebab bila saya fikir, bila mental saya boleh adapt, boleh overcome dia tu, saya rasa saya boleh buat benda tu. Tak kisah apa benda yang saya buat, asalkan mental saya prepare, saya boleh adapt semua. Macam tu lah.